لساني يفقهوا قولي آمين. Okey, semua bagi dulu. Okey, boleh sekalian. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Okey. Belum. Okey, dulu apa makan lagi ya? Okey. Kita akan mulakan kelas kita pada hari ini dengan melihat satu video. Video ya. Video ini adalah video ni. Okey, kamu boleh tonton dan lepas kamu tonton, saya akan tanya apa yang kamu faham dengan video ini. Okey, berdasarkan video tadi, apa yang awak boleh simpulkan daripada video tadi dan apa yang awak faham? Okey? Lagi? Orang lagi? Betul. Okey. Berdasarkan video tadi, cuba awak teka apa kita belajar lagi? Dua orang. Tapi ikhlas, betul. Apa yang betul semua. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang ikhlas dalam kehidupan. Bidang hadis berikan Islam tingkatan 1. Okey. Sebelum kita belajar, saya nak terangkan kepada kamu apa yang kita belajar pada hari ini dan apa yang awak akan dapat pada akhir sesi pendidikan kita. Okey, yang pertama, kamu semua akan dapat membaca hadis dengan betul. Yang kedua, kamu dapat menyatakan maksud ikhlas. Dan ketiga, kamu dapat menjelaskan ciri-ciri orang yang ikhlas. Dan yang keempat, kamu semua dapat menerapkan kepentingan ikhlas dalam kehidupan seharian. Jadi saya akan pastikan kamu semua dapat menguasai empat objektif pada hari pembelajaran kita. Dan seterusnya, kita akan membaca hadis tentang ikhlas dalam kehidupan. Saya baca, kamu semua perlu ikut. Okey, untuk objektif yang pertama, saya akan pastikan kamu dapat baca hadis dengan betul. Tapi sebelum itu, kamu kena ikut saya baca hadis ini. Oh, boleh? Okey. Al-Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi saya nak satu seorang untuk bangun dan bacakan hadis dan yang lain ikut. Jadi Al-Amirul Mu'minin Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu
ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Baik, terima kasih lagi. Seterusnya kita akan tengok maksud hadis ini dalam ayat yang ketiga. Okey, pertama, Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maksudnya daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang diniatkannya. Maka hijratuhu ila Allah wa Rasulih, maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa Rasulih, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha, dan sesiapa yang hijrahnya kepada dunia yang ini perolehnya, awal berartikan juga atau kerana seseorang yang ingin dikawininya, hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan itu. Dia kata apa yang boleh simpulkan dengan maksud yang tersebut. Setiap perbuatan itu saya rasa kita kena betul banyak. Maksudnya betul kalau mana Okey, betul. Jadi apa yang nak disimpulkan daripada hadis ini ialah setiap niat kita, perbuatan kita bergantung kepada niat kepada Allah dan Rasulnya. Maka niat itu akan kepada Allah dan Rasulnya kita mendapat ganjaran. Kalau niat kita kerana dunia dan punya manusia, maka perbuatan itu akan sia-sia dan tidak akan dapat pahala. Faham ya? Okey. Setelahnya, posisi kita yang kedua iaitu kamu semua tak dapat memahami maksud ikhlas. Jadi, maksud ikhlas di sini adalah ikhlas bermaksud melakukan sesuatu amalan semata-mata kerana Allah tanpa mengharapkan pujian atau balasan daripada manusia. Okey, saya akan kepada kamu semua. Pernah tak kamu berpengalaman guna orang tapi tak ikhlas? Jadi, pernah. di akhirat. Okey, betul. Jadi, kita semua buat amalan ini untuk mengharapkan pahala di kalau kita tak ikhlas, kita dapat Kita rasa kita dapat apa? Tapi sisihlah amalan itu. Okay, faham? Okey, saya ada aktiviti untuk kamu. Berdasarkan apa yang kamu belajar hari ini, ciri-ciri orang yang ikhlaskan. Saya akan buat satu. Okey, berdasarkan apa yang kamu telah belajar hari ini, saya akan buat aktiviti bersama dengan kamu semua. Saya ni ada kertas, kita main game crossword puzzle. Kau suka crossword puzzle game apa? Sini ada kertas, saya akan bagi kepada kamu semua untuk buat aktiviti ini. Okey. Okey. Kemudian kelas nombor 1 iaitu crossword puzzle. Apa yang akan kamu buat berdasarkan crossword puzzle itu, kamu kena cari kunci untuk ciri-ciri orang yang ikhlas. Contoh kata kunci ni adalah contoh redha, kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua isi koma. Kata kunci yang seterusnya pahala. Jadi kamu kena cari keyword yang menerangkan kepada ciri-ciri orang yang ikhlas. Okey, saya beri kamu masa dalam 10 minit dan siapa yang paling cepat siap, saya akan beri kamu ganjaran. Okey, boleh teruskan? Tidak. Tu ini. Apa dia? Betul ke saya? Okey, bagi kaki betul. Saya tak. Kamu masuk lah sikit. Kamu tentukan. Okey, kamu dah siap bagi hantar depan dan kamu siap tak? Okey, lagi saya cek dulu. Okey, baru lagi. Bagi yang kamu berikan pengajar, dia boleh tulis. Okey? Baik,
hantar pada hari itu. Okey, sebelum kita habis, saya nak kamu baca dia apa? Baca. Okey, sebelum kita habiskan kelas kita pada hari ini, saya nak kamu ulang balik baca hadis iklan tadi rumah sebagai pembukaan kamu baca dengan lebih lancar. Okey, di sini kamu boleh baca dan boleh ikut. أمير المؤمنين حفص عمر بن الخطاب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول انما الاعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فمن كان هجرته إلى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته لدنيا يصيبها ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها وامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته إلى ما هاجر إليه. Okey, kamu terus baca dan sekarang kamu akan terus baca dan